Dan kemudian di antara perkara penyebaran Islam yang penting, Islam ditebarkan di atas ilmu dan hujah, dalil. Ini tuan-tuan, perkara ini saya sebut sebab ada beberapa isu yang saya akan sentuh dalam kesempatan ini di negeri tuan-tuan ini. Di antaranya ialah Islam tak terima mana-mana saja ajaran dia yang kita suruh orang amal dan kita tak tahu sebab. Dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam tak amal benda yang dia tak tahu. Jika tak sampai ke farduan, dia nak solat 2 rakaat pun dia nak kena tahu Nabi solat ke tak solat. Ada dalam hadis ataupun tidak solat. Dia nak puasa pun dia nak kena tahu ada dalam hadis ataupun tak. Sebab itu Islam tidak dapat menerima kita menghukum orang lain tanpa orang mengetahui sebab dan dalil.